Buktikan setiap identiti trigonometri yang berikut. So, dia punya left hand side ialah 3 sin square A tolak 2. So, kita tahu bahawa sin square tambah cos square sama dengan 1. Sin square ialah 1 tolak cos square. So, 3 1 tolak cos square tolak 2. So, 3 tolak 3 cos square tolak 2. So, dia akan jadi 1 tolak 3 cos square A. Ini ialah dia punya right hand side. Sure. Okay. So, di sini kita ada sin square tambah cos square sama dengan 1 dan sin square ialah 1 tolak cos square. Okay. Okay. Yang B ini kita ada left hand side ialah 1 tambah 2 tangent square A. Okay. So, kita tahu bahawa dia adalah tangent itu, kita tahu bahawa tangent ialah sin per cos. So, 2 sin A square per cos A square. So, 1 itu dia adalah cos square per cos square itu ialah 1 lah. 1 ialah 2 per 2, 3 per 3, 4 per 4. Ini ialah cos square. So, cos square per cos square. Okay. So, di sini dia akan jadi cos square A tambah 2 sin square A bahagi, okay, dengan cos square A. Okay. So, untuk yang ini, kita tahu bahawa dia sebenarnya boleh jadi sin square A tambah sin square A tambah dengan cos square A bahagi dengan cos square A. Okay. So, dia akan jadi 1 tambah sin square. So, dia adalah sin square A tambah dengan 1 bahagi dengan cos square A. Okay. Kenapa? Kerana kita tahu bahawa dia ada sin square tambah cos square sama dengan 1. So, yang ini sin square tambah cos square adalah sama dengan 1. So, yang 2 sin square ini, saya tukarkan dia kepada sin square tambah sin square. Okay. So, bawah saya darab dengan cos square, atas pun saya darab dengan cos square. Tapi yang cos square itu, kita tahu bahawa cos square ialah 1 tolak sin square. So, dia adalah 1 tambah sin square darab dengan 1 tolak sin square per cos kuasa 4. Okay. Cos kuasa 4. So, A tambah B, kita ada A tambah B, X tambah Y, darab dengan X tolak Y itu ialah X square tolak Y square. So, 1 square tolak sin square punya square bahagi dengan cos kuasa 4. Inilah dia punya right hand side. Okay. So, di sini dia punya cos square ini. Okay. Cos square ialah 1 tolak sin square. Cos square ialah 1 tolak sin square. So, saya darabkan cos square supaya dia jadi cos kuasa 4. Sama dengan cos kuasa 4 yang diberi dalam dia punya penyebut. Okay. C, left hand side itu ialah secant A cosecant A tolak tangent A sama dengan cotangent A. So, kita tahu bahawa tangent ialah sin per cos, cotangent ialah cos per sin, secant ialah 1 per cos, cosecant ialah 1 per sin. So, secant ialah 1 per cos A darab dengan 1 per sin A
tolak dengan tangent, tangent ialah sin per cos. So di sini dia cos cos sin, dia sin cos. Sini pun saya kena darab dengan sin. Okay. So dia akan jadi 1 tolak sin square A bahagi dengan sin A cos A. Sin A cos A. Okay, kita tahu bahawa sin square tambah cos square sama dengan 1. So sin square ialah 1 tolak cos square. Nanti. So kita ada 1 tolak sin square ialah cos square. Okay, so dia adalah cos square. So ini akan jadi cos square A bahagi dengan sin A cos A. Okay. So kita punya cos dia akan jadi cos A per sin A, dia akan jadi cotangent A. So cotangent A itu adalah cotangent A itu dia adalah sama dengan right hand side lah. Okay. So right hand side sama dengan right hand side. Okay. So di sini dia inilah sama dengan dia punya right hand side. Okay. So right hand side. Yes. Settle. So di sini kita ada sin square cos square sama dengan 1 tolak sin square. Okay. Dan kita ada secant sama dengan 1 per cos. Cosecant sama dengan 1 per sin. Lepas tu tangent sama dengan sin per cos. Tangent ialah sin per cos. Cotangent itu ialah cos per sin. Okay, settle. Di cos square tolak sin square ialah 1 tolak tangent tambah 1 tambah tangent square. Okay. So saya punya left hand side ialah cos square tolak sin square. So kita tahu bahawa sin square tambah cos square sama dengan 1. So dia akan sama dengan cos square itu ialah 1 tolak sin square A tolak sin square A. Okay. So dia akan sama dengan 1 tolak 2 sin square A. Okay. So cos square ialah 1 tolak sin square. So saya henti di sini. Okay. So seterusnya, okay, kita ada yang right hand side itu ialah 1 tolak tangent square A bahagi dengan 1 tambah tangent square A. Tangent itu sin per cos. So 1 tolak sin square A per cos square A bahagi dengan 1 tambah sin square A per cos square A. Okay. So ini akan jadi tambah. Okay. So di sini semua darab dengan cos square A. Ini pun semua darab dengan cos square A. So dia akan jadi cos square A tolak sin square A bahagi dengan sin cos square A tambah sin square A. Ini cos square tolak sin square ialah dia punya right hand side lah. So sebenarnya kita tak payah buat macam ni. So kita terus dari sini. Okay. Jelah macam ni. Dan dia akan sama dengan yang ini ialah sin square tambah cos square itu ialah sin square tambah cos square itu ialah 1.
So, dia akan jadi cos square tolak sin square bahagi dengan 1. Dan dia sama dengan cos square A tolak sin square A, iaitu dia punya left hand side. So, kita tak semestinya dari right hand side, left hand side ke right hand side. Kita pun boleh guna right hand side ke left hand side. So, sin square tambah cos square sama dengan 1. So, kita ada sin square tambah cos square tambah sin square sama dengan 1. So, tangent itu ialah sin per cos. Tangent itu ialah sin per cos. Sin per cos. Okay. E, cotangent square tolak tangent square sama dengan cosecant square tolak secant square. So, dia punya left hand side ialah cotangent square tolak tangent square. Okay. So, kita tahu bahawa okay, sin square tambah cos square sama dengan 1. 1 tambah tangent square sama dengan secant square. 1 tambah dengan cotangent square sama dengan cosecant square. So, tangent square ialah secant square tolak 1. Cotangent square ialah cosecant square tolak 1. So, ini pindah ke sini. So, cotangent square ialah cosecant square tolak 1. Cotangent square itu ialah secant square tolak 1. Okay. So, dia akan jadi cosecant square theta tolak 1 tolak secant square theta tambah 1. So, dia sama dengan cosecant square theta tolak cosecant square theta. Inilah dia punya right hand side. Dah. Okay. So, kalau saya terbalik, saya pun guna cara yang sama sajalah. Okay. So, di sini 1 tambah tangent ialah secant square tolak 1. Lepas tu yang ini adalah sama dengan ini. Okay. So, 1 tolak 1 hapus. Okay. H left hand side itu ialah sin square theta bahagi dengan 1 tambah cos theta. Okay. So, kita tahu bahawa sin square tambah cos square sama dengan 1. Sin square ialah 1 tolak cos square. Okay. So, dia akan sama dengan 1 tolak cos square theta bahagi dengan 1 tambah dengan cos theta. Okay. So, kita tahu bahawa x square tambah y square itu, tolak y square itu, sama dengan x tambah y, x tolak y. So, ini ialah 1 square tolak cos square. So, dia akan jadi 1 tambah cos theta darab dengan 1 tolak cos theta. So, semua ini bahagi dengan dia punya denominator 1 tambah cos theta. So, ini potong dengan ini. So, dia akan sama dengan 1 tolak cos theta, iaitu dia punya right hand side. Okay. So, di sini kita ada sin square tambah cos square sama dengan 1. Sin square ialah 1 tolak cos square. So, yang ini ialah ini. Okay. So, ialah ini. A square tolak B square ialah A tambah B, A tolak B. Okay. Okay. G, kita ada tangent square darab dengan cosecant square tolak 1 sama dengan 1. So, saya punya left hand side ialah tangent square theta cosecant square theta tolak 1. So, kita tahu bahawa sin square tambah cos square ialah 1. 1 tambah tangent square ialah secant square. 1 tambah cotangent square ialah cosecant square. So, cotangent square itu ialah cosecant square tolak 1. So, ini dia akan jadi tangent square darab dengan cotangent square. So,
cotangent square itu, kita tahu bahawa cotangent ialah 1 per tangent. So, darab dengan 1 per tangent square theta. So, dia akan sama dengan 1. Iaitu dia punya right hand side. Okay. Ini potong dengan ini. Okay. So, di sini kita ada yang the cosecant square tolak 1 adalah sama dengan cotangent square. So, yang cotangent ini, dia adalah 1 per tangent. Okay. Sebenarnya untuk soalan ini, dia ada banyak cara untuk selesaikan. So, salah satu cara ialah ada pelajar, dia mungkin yang tangent square darab dengan cosecant square tolak 1 ini, dia punya tangent, dia guna sin per cos. Okay, cosecant itu ialah 1 per sin. Okay, so sin square theta per cos square theta darab dengan 1 per 1 per sin theta tolak 1. So, kalau kita darabkan yang ini, okay, sin per cos, sin square per cos square, tak boleh. Dia sini ialah square, 1 per sin square. So, dia akan jadi 1 per cos square theta tolak sin square theta per cos square theta. So, kita tahu bahawa sin square tambah cos square sama dengan 1. So, cos square ialah 1 tolak sin square. So, dia akan jadi cos square theta bahagi dengan cos square theta. 1 tolak sin square ialah cos square. Sama dengan 1. Right hand side. Okay. So, ini dia punya sin square tambah cos square sama dengan 1. 1 tolak sin square itu ialah cos square. Tangent ialah sin per cos. Okay. So, cosecant itu ialah 1 per sin. Okay. H, left hand side sama dengan 1 tolak 2 sin square theta bahagi dengan yang ini ialah cos theta tolak sin theta. Okay. 1 tolak 2 sin square theta. Okay. So, okay. So, di sini kita ada sin square tambah cos square sama dengan 1. So, sin square ialah 1 tolak cos square. So, 1 tolak 2, 1 tolak cos square theta. So, bahagi dengan cos theta tolak sin theta. Cos theta tolak sin theta. So, dia akan jadi 1 tolak 2 tambah 2 cos square theta. Okay. Nanti tak boleh. Okay. So, saya tak nak buat macam ni. So, 1 tolak cos square. So, dia akan jadi 1 tolak sin square theta tolak dengan sin square theta. So, yang 2 sin square itu, dia akan jadi sin square tolak sin square tolak sin square ialah tolak 2 sin square lah. Cos theta tolak sin theta. So, dia akan jadi cos square theta. Okay. Tolak sin square theta bahagi dengan yang ini. Okay. So, kenapa dia adalah satu, so cos square ialah 1 tolak sin square. Okay. So, di sini kita ada yang ini. 1 tolak sin square itu cos square. So, seterusnya kita ada x tambah y darab dengan x tolak y, iaitu x square tolak y square. So, yang x square tolak y square, dia akan jadi cos theta tambah sin theta
darab dengan cos theta tolak sin theta. Okey. Bahagi dengan cos theta tolak sin theta. So, ini potong dengan ini. Dia akan sama dengan cos theta tambah sin theta. So, inilah dia punya right hand side. Okey. Dah. So, di sini kita ada yang A square tolak X square tolak Y square ialah X tambah Y, X tolak Y.